Orang Melayu ada senjata api, jangan silap. Orang Melayu ada senjata tikam dan senjata libas. Senjata tikam, senjata untuk tikam, senjata libas, dia libas. Selain daripada itu, kita ada senjata jarak jauh. Senjata api, ini jenis-jenis senjata api. Ini meriam. Meriam ni meriam buatan Melayu Kedah. Ada di Kota Kuala Kedah sampai sekarang. Kota Kuala Kedah dibina 17 lebih, tahun 17 lebih. Kali pertama digunakan dalam Perang Bugis. Nama meriam ni, meriam katak puru. Pasal apa meriam katak puru? Pasal dia tak licin. Dia buat tu, ni saya tak tahu lah orang tua cerita, dia buat dengan tangan. Sebab tu dia tak licin. Dan meriam inilah antara 24 laras meriam yang digunakan untuk melindungi Kota Kuala Kedah semasa perang dengan Siang, dengan Thai. Ni meriam ekor lontong. Tu ekor dia tu macam ekor lontong. Bila dia dah masuk peluru, ada 3-4 dia gantung atas pokok. Ini Lela. Lela ni swivel gun. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil swivel gun. Yang ni macam-macam saiz. Lela dibuat daripada tembaga. Sebab tu bila dia jatuh dalam laut ke apa, tembaga dia tak karat. Itu cerdik orang Melayu dulu. Sebab orang putih tak buat bazooka lagi. Kita dah ada lah ni. Dan dia very size, macam-macam saiz ada. Kemudian kita ada rentaka. Rentaka buat dengan besi. Dia bentuk lebih kurang Lela tapi dia buat dengan besi. Nak tahu kata Melayu punya macam mana? Biasanya diukir simbol Melayu di atas badan Lela ataupun rentaka. Apa dia simbol Melayu ni? Pucuk rebung. Pucuk rebung ataupun dia kata ni bunga lawang. Ni bunga lawang. Itu Melayu. Ni moyang-moyang kita buat ni. Ni istinggar. Malay musket. Paling tua adalah Malaccan musket. Ini pemuras, blunderbuss. Pemuras ni biasa digunakan atas kapal. Serombong depan tu besar. Kalau atas kapal tu disumbat macam-macam dalam tu. Apa saja yang sempat. Batu jala ke, batu ke, dia pecahkan botol masuk dalam tu kemudian ditembak. Ini adalah merupakan moyang kepada shotgun kan, pump gun. Sebab bila ditembak tu, dia keluar macam-macam lah. Kadang-kadang kaca. Ini tarkul. Nama pun tarkul. Kita ambil ni daripada saudara kita Turki. Dia sebut tarkul, kita ambil dan kemudiannya jadi terakul. Pistol lah. Yang ni biasalah keris. Senjata tikam pun macam-macam. Keris ada, pisau, badik, tumbuk lada, kerambit yang bengkok tu. Kecil je tapi boleh burai perut. Pedang, golok, parang. Ni orang Melayu buat ni. Tok Wan, Tok Nyang kita buat. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi jangan siapa kata orang Melayu tidak berjuang, orang Melayu tidak mempertahankan negaranya, orang Melayu tidak mempertahankan maruahnya, orang Melayu tidak mempertahankan agamanya.